Tak maaf lewat jam dan silap lagi. Ya tu. Ya, sama-sama batin. Biasalah, orang kerja masuk Negeri Sembilan. Aku terapi. Macam mana betul okey? 2010 pergi Mekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih boleh. Kat sini dah tengok sakit tapi nampak. Nampak tak sakitnya. Ceria elok. Doktor tu selalu soalan pertama mesti dia tanya. Betul lah, muda. Tapi nak teruskan apa-apa ni, saya nak cakap satu benda lah. Kurang dah. Orang ni. Terima kasih. InsyaAllah semoga jaya. Cucu berapa? Cucu 17. Ui, 17? Dengar je berita pukul 8 Anwar di penjara. Macam 9. 6 tahun. Alhamdulillah. Ni orang yang kita perjuangkan dan naik jadi Grand Prix. Saya modal dia dilucutkan jadi Timbalan Perdana Menteri dilucutkan, Al-Jauh dan apa semua dilucutkan. Tak maaf, lewat ni. Ya Allah. Diborang lah balik semua. Jadi ya. Kalau kena aku punya apa? Nombor Dina tu ada. Pemuda sangat-sangat penting, ya. Kalau nak tengok generasi sesebuah kaum, kita tengoklah pemudanya hari ini. Kalau pemudanya hebat, insya-Allah kita juga akan dapat generasi yang hebat di masa depan. Begitu juga begitu juga keadilan. Sebuah parti yang diperjuangkan cukup lama. Yang paling penting kalau kita nak tengok masa depan keadilan, kita tengok Angkatan Muda Keadilan. Ini yang paling penting. Mesej yang jelas, ya, supaya kita perkukuhkan, kuatkan keadilan. AMK lah sebenarnya yang memainkan peranan penting untuk kukuhkan parti keadilan di dalam Negeri Sembilan ini. Dan untuk Negeri Sembilan, saya haraplah insya-Allah kalau rasakan ini adalah yang terbaik, saya serahkan 100% untuk Negeri Sembilan. AMK pilih yang terbaik dan yang terbaik